Okey Nazim, bila dah dekat-dekat nak raya ni kan, ada tak Nazim nak share tips? Sebab apa tau, bila raya pemakanan for sure kalau dalam. Betul. Kan? Maybe Nazir ada something nak share tips. Macam mana nak kontrol kan waktu raya tu pemakanan supaya tak ke laut jauh sangat. Faham. Tepi-tepi pantai. Betul. Kan? Sebab kita yang pertama kita punya bulan puasa kita dah jaga lah. Betul. Dah jaga Cantik, orang badan tu dah cantik okey. Tapi kena time raya, lagi-lagi seminggu raya tu kita Dia makan. bila puasa. Ni nak body raya. Betul. Bila time raya? Betul habis. Hancur. So satu tips lah yang saya boleh bagilah. Okay, satu tips je, kalau contoh sebelum kita nak pergi open house ke nak pergi makan, kita tahu open house ni memang makanan melamak, kuih raya lah especially kan. So one thing yang kita boleh buat is kita minum siap-siap protein. Itu memang tips yang ramai orang mungkin tak share, tapi kita boleh minum satu scoop protein dulu. So bila kita minum tu, kita pergi beraya tu dalam keadaan kenyang. Betul. So tak adalah kata, bukan kata tak boleh makan, boleh makan. Cumanya bila kita pergi tu, nafsu kita tu tak adalah membuat-buat sampai semua benda nak try kan. Especially kuih lah. Kuih jahat tu. Kadang-kadang orang kata kan, okay, kuih ada 10 jenis. Makan satu. Kononnya okay, makan satu lah. Kuih tak satu. Kuih makmur satu. Kena satu. Lalas 10 jenis kuih. Itu yang masalah dia. So itu yang masalah Malaysia ni banyak kuih. Itu masalah dia. So bila dah minum protein tu, dah kenyang sikit, so kita makan apa adanya lah. Kita makan tu simple-simple. Makan sekadar kita nak menghormati tetamu, nak menghormati tuan rumah. Menghormati tuan rumah yang menjemput. Macam itulah. Jadi guys, itu Nazir punya pendapat, semoga bermanfaat. Okay? InsyaAllah.